Okay, Assalamualaikum. Ni update CBR aku. So aku dah keluarkan aku punya crash lah. Dah lama dah, cuma aku saja nak share. So ni nak tunjuk keadaan journal lah. Okay, ini journal untuk rod pertama, ni rod kedua, rod ketiga dan rod keempat. Okay, so dia tengok kat rod yang pertama, okay, dia punya code journal okay, tak ada issue bang. Yang second pun tak ada issue bang. Yang third ni ada issue tapi dia di bahagian atas tu, nampak tak? Jalak sikit tu. Okay, so yang last kali ni memang jelas nampak. Dia dah makan lah. Okay. Lepas tu ni bearing lah. Conrod bearing untuk bearing pertama. Yang kedua dia main pair lah. Ni yang jam. Yang jam dah tukar colour lah, jadi copper lah. So itulah, kena tunggu. Kena beli crusher baru, yang bearing baru, dan 2 batang rod baru. Sebab rod pun dah memang tak fit lah. Dia tak boleh nak rapat lah dia punya casing. Yang lain tu ok, yang 2 ni memang tak boleh lah. So yeah, Bincang.